ke manakah kita hari ini? Hari ni tak tahu nak pergi mana, tapi hari ni saya nak gosok baju adik saya dulu supaya dia boleh pakai lah. Macam tu. So sekarang ni jom lah korang tengok saya gosok baju. Hari ni I'm not in mood actually. Sebab saya bangun pukul 7 lagi. Saya bangun awal lagi. Lepas tu saya tengok cerita Spy X Family tu. And no mood anymore. Nak ambil gambar pun adik saya malas. So saya tengah berfikir apa saya nak buat sekarang. So saya rasa saya nak ambil gambar je, tapi saya nak ambil pemandangan untuk reels. Wow. Jom kita pergi ambil gambar. So here guys. Mana? Saya nak ambil gambar kat mana? Sekejap, saya nak tengok. Kita tengok daripada sini. Adakah dia terlalu cerun? Ataupun ada benda? Oh, ada benda. So saya nak duduk atas ni. Saya letak beg saya. Okay? Jom. So guys, jadi untuk hari ni I'm walking alone as my sister and my brother-in-law are in the KL Tower. They got paid for the tickets, and me don't have any tickets and don't have any money. So I just waiting outside sebab kat saya pergi kejap je sepatutnya, sebab dia orang kena buat video untuk tourism. And right now I'm alone dekat luar. So kat atas, kalau nak naik atas kan kena ada tiket kan. Tiket ni mahal. It's okay. I will come again with my husband maybe, insyaAllah. With my future husband. Or maybe I come with my family. Angkat je. Dia cantik. Okey je. Dia breast is. Hari ni hasil jalan-jalan dekat apa ni nama dia KL Tower, saya grab satu rantai. Satu rantai guys. Saya sebelum ni beli rantai kat Shopee je. Hari ni saya beli dekat Joji. Ni nampak tak? So jom kita unboxing. Harga dia saya bagi berapa dia? 70 dapat 10 sen. Tak apalah. Okay, so sekarang ni saya akan buka. Oh, tak tahu buka lagi. Ni dia selotip. Okay, ni selotip. Dia letak dalam paper bag. Satu paper bag. Lepas tu dekat dalam pun saya tadi ada satu bag. Okay. So, jom kita buka. Oh,
rantai kan. Tapi rantai special sebab apa? Sekejap saya buka. Okay. So bila saya buka, and the end of it, tada! Hash! Untuk rumah saya. Cantik guys. Cantik sangat. So saya akan buka lah. Okay, kita buka, kita try. Kita try, okay tak? Ni nampak tak? Sekejap. Mampus terus kita. Kisah yang nanti pakai kat rumah lah, tunjuk dekat tapi kat rumah aku saya pun belum prepare. Nanti saya tunjuk. Tak adalah, nantilah. So saya dah beli dah. Harga ni mahal juga. Terkejut tapi sebab kedai tu macam kedai hot juga. So that's all from now. Stay tuned untuk next vlog. Wait. Buat dekat sini. Yelah. Saya nak buat masa saya ambil video seperti itu.